Cuba tengok koperasi yang tak ada masalah, macam Cosma contohnya, tak ada masalah. Bayar dividen yang paling tinggi sekali, bukan di Pahang, di seluruh negara. Mana ada boleh bayar sampai 60%? Modal saham kan? Dato' Indra ni, Lemri kan? Jangan silap saya lah. Lepas modal share. Saya dulu, sebab saya pernah jadi wakil kerajaan, satu share RM5,000. Sekarang bayar RM6,000, tuan dan perempuan. Mana ada dalam dunia macam tu? Tak ada. Akan membawa pulang pelah kemenangan utama CJ penghargaan rasmi serta wang tunai bernilai RM5,000 meneraju 15,493.6 hektar peladangan sawit serta merintis teknologi hijau menerusi integrasi solar dan teknologi traktor elektrik. Pemata Pahang ini melanggar rekod kewangan raksasa dengan aset kumpulan 908 juta. Majlis dengan penuh rasa bangga dan takzimnya menobatkan Johan Koperasi Terbaik Negeri Pahang 2026 kepada Koperasi Serba Usaha Makmur Berhad. Dan kedudukan ke-6 terbaik Malaysia. Dipersilakan Koperasi Serba Usaha Makmur Berhad Cosma. Dengan memacu sektor peladangan negara Cosma yang disokong 1,455 orang anggota, merintis rekod gergasi dengan aset kumpulan sebanyak 908.13 juta serta pendapatan kumpulan sebanyak 290.79 juta. Syabas dan tahniah diucapkan. Syukur Alhamdulillah pada malam ini Cosma mendapat anugerah koperasi ke-6 terbaik di Malaysia, merupakan koperasi yang pertama peladangan terbaik di Malaysia dan yang terbaru koperasi tempat pertama di negeri Pahang. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua anggota, staf, warisan lembaga dan semua yang menyokong Cosma selama ini.